Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Hari ini kembali dengan satu isu baru-baru ini pagi tadi satu berita yang tergempar yang agak menyedihkan ataupun agak menyayat hati lah sebenarnya. Ya, baru-baru ini kita lihat Sister in Islam. Ya, kumpulan ini adalah kumpulan organisasi yang difatwakan haram pada 2014 di negeri Selangor. Ya, seperti mana ramai saudara-saudari yang maklum dengan kisah-kisah mereka. Ya, baru-baru ini pun mereka mencabar di pihak Mahkamah Persekutuan. Ya, dan Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran mereka untuk mencabar fatwa yang dikeluarkan 2014 yang menyatakan fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme dalam agama. Ya, perkara ini kita perlu ambil berat sebagai umat Islam. Hari ini bila kita lihat fatwa-fatwa pun boleh dicabar, dicabar di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah paling tertinggi di Malaysia iaitu Mahkamah Persekutuan boleh dicabar. Iaitu mereka menggunakan hak asasi, iaitu undang-undang negara macam demokrasi, undang-undang sistem. Mereka bukan menggunakan undang-undang syariah ataupun syarak. Tidak mengikut syarak. Tidak mengikut undang-undang Islam sebenarnya. Sebab apa saya katakan begitu? Mereka lawan perkara ini pakai hak asasi. Kalau pakai hak asasi, memang kita boleh menang. Memang kita boleh menang sebab apa? Dalam hak asasi dia tidak melibatkan keagamaan. Jadi apa yang saya nak maklumkan kepada saudara-saudari, saya harap perkara begini yang terakhirlah yang terjadi. Sebab agak sedih, satu kumpulan NGO boleh mencabar fatwa-fatwa kerajaan negeri, fatwa-fatwa mufti. Jadi tahap apakah kesinambungan undang-undang syariah di negara ini? Dan saya ingin menanya kepada Madani, apa yang sedang berlaku hari ini? Perkara ini agak mencabar umat Islam. Sebab apa? Nanti kita akan jumpa imam daripada perempuan, perempuan pergi solat Jumaat. Ya, mereka difatwakan haram, fatwakan sesat dulu 2014 disebabkan pemikiran liberal mereka dan plural mereka. Ya, mereka menganggapkan semuanya sama. Semua agamanya sama dan mereka ada pendapat-pendapat sama di dalam golongan wanita, dan mereka ini adalah macam feminism, mereka ini dianggap macam golongan-golongan yang ditindas. Sebenarnya tidak. Islam dah beritahu pada kita kaedah-kaedah untuk mensantuni, menghormati, menyayangi wanita. Tapi kumpulan-kumpulan NGO begini, Sister in Islam ini mencabar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap dan kita doakan, banyakkanlah baca doa kunut nazilah. Ya, golongan-golongan begi ini zaman Nabi SAW pun sudah wujud, dan saya tidak suka sebenarnya mereka gunakan hak asasi semata-matanya untuk pendapat mereka. Mereka menggunakan hak asasi untuk mencabar fatwa negeri Selangor 2014 di Mahkamah Persekutuan 2024 pada hari ini, pagi ini dikeluarkan, dan mereka dapat cabar. Dan mereka berjaya mencabar dan fatwa ini telah dibatalkan. Innalillahi wa innalilaihi raji'un. Ya, ini yang saya nak maklumkan. Kita perlu ambil berat, kita perlu ambil pendekatan, perlu ambil tahu perkara-perkara begini. Sebab saya lama tengok kes ini, lama daripada 2014 lagi mereka mencabar sampai ke hari ini. Akhirnya hak asasi mereka berjaya untuk dapat membatalkan fatwa negeri Selangor pada tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Wanakum.